Aku kena racun aku sendiri. Nampaknya dia dah lumpuh kena racun dia sendiri. Kanda biaji dan emas jiwa ada terkena duri beracun? Alhamdulillah, tak ada. Mana Tumpuk dan Jalur? Ha, itu pun mereka. Tidak. Kau mesti hidup, Jalur. Ha, apa patut kita buat? Tunggu, biar emas carikan penawar buat Jalur. Ya, baiklah. Tumpuk, ikut emas. Nadim, biar aku yang cabut duri yang melekat di tangan Jalur. Tumpuk, kau bantu aku. Kita kena cari bunga orkid hutan. Kau dah jumpa Tumpuk? Mana? Tunjukkan. Alhamdulillah Jalur, kau masih hidup. Alhamdulillah. Macam mana Raja Kulang boleh mati? Tuanku. Hang Nadim membunuh tuanku. Apa? Budak Nadim tu lagi. Ampun tuanku. Kita tak ada cara lain. Nadim harus dibunuh. Patih bimbang. Banyak lagi rahsia yang akan terbongkar nanti. Bagaimana? Adakah mereka masih di sana? Mulai hari ini, beta mahu kau semua perhatikan segala tindak tanduk Hang Nadim. Beta tak mahu budak tu merosakkan perancangan kita lagi. Faham? Sudah, keluar semua.